Sejarah bab 1 tingkatan 5 berkaitan dengan kedaulatan negara. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kenapa ianya penting sangat untuk kita pastikan negara kita ni berdaulat? Berdaulat ni maksudnya ada kuasa sendiri. Ada 4 sebab iaitu PESH. P. Pentadbiran. E. Ekonomi. S. Sosial. H. Hubungan luar. Yang pertama dari sudut pentadbiran, sebab senang untuk uruskan negara. Kita boleh buat keputusan sendiri tanpa ada campur tangan orang luar. Maksudnya, contohlah nak buat sekolah, hospital, jalan, semua benda ni kita boleh buat sendiri, kita yang boleh tentukan dan bukannya orang luar yang akan buat keputusan untuk kita. Yang kedua dari sudut ekonomi. Maksudnya kita boleh cari dan hasilkan duit sendiri. Di mana kita boleh buat kerja-kerja macam bercucuk tanam, buka kilang, berniaga dan tiada mana-mana orang luar yang boleh halang kita daripada buat kerja-kerja ni. Duit hasil daripada kerja-kerja yang dibuat boleh digunakan oleh kerajaan untuk bantu rakyat-rakyat yang susah ataupun miskin. Yang ketiga dari sudut sosial, di mana rakyat dapat hidup aman dan bersatu. Semua orang dapat peluang untuk belajar supaya mereka jadi lebih pandai. Tak ada bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ni maksudnya bahasa yang digunakan bagi semua urusan penting dalam negara Malaysia adalah dengan menggunakan bahasa Melayu. Contohnya untuk surat rasmi negara, dalam mesyuarat, dalam parlimen, semua kita gunakan bahasa Melayu. Kita juga ada pelbagai jenis sukan dan dari sudut budaya pun kita ada pelbagai jenis budaya. Yang keempat dari sudut hubungan luar, di mana negara kita boleh berkawan dengan negara-negara luar. Contohnya kita boleh jual barangan buatan negara kita ke negara luar. Kita juga boleh buat penjajian, dapat saling tolong-menolong. Macam contohnya sekiranya berlaku sebarang bencana dekat negara kita, negara-negara luar dapat bantu sebab kan kita kan berkawan. Semestinya lah sebagai kawan, kita akan tolong kawan kita dalam kesusahan. Dan selain daripada tu, negara-negara lain pun akan hormat negara kita. Jadi, kita dapat simpulkan di sini, kalau negara kita ada kuasa sendiri, maksudnya berdaulat, kita boleh urus negara sendiri, cari duit sendiri, jaga rakyat pun sendiri dan kita dapat berkawan dengan negara-negara lain, tiada siapa boleh halang dan kita juga tak payah tunggu orang luar datang untuk ajar kita apa yang kita perlu buat untuk negara kita.